Okey, ini untuk harga Kedah Crepe tau. Yang aku bagi. Ada pizza mango cake, durian crepe, crepe durian ori, Amy Kedah tutti fruit cake dan Cadbury almond batik dengan aiskrim lah. Total sekali RM90, 70% crepe durian original daripada Kedah Crepe. Dia punya bau durian ni syapalih. Ini aku review jujur. Pasal aku dah sampai. Aku dah cakap dengan owner, aku siap jumpa owner. Minta halal apa yang aku cakap. Toing. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak durian dia? Korang nampak tak durian dia? Berapa banyak dia letak durian kat dalam ni? Semua isi durian. Sedap mat. Serius sedap. Jahat lah tu. Syapalih punya jahat. Dia punya crepe ni. Ni durian ori tau. Nampak? Ni ori. Syapalih punya jahat. Color beza. Yang tadi pekat tau. Sebab dia ori. Dia color durian, color pekat original. Yang ni durian saja. Color dia kuning, dia ada cair sikit. Yang tadi kuning emas. Dia punya crepe memang lembut tau. Memang lembut. Kau kalau nak makan dia, kena masuk dalam mulut. Jangan buat macam tu, nanti dia punya sup keluar. Siapa kata tak sedap punya crepe ni? Sedap mat. Kena makan baca bismillah. Makan baca bismillah, insyaAllah. Sedap mat. Siapa kata tak sedap? Ni review jujur tau. Jujur. Ni review jujur. Aku jarang jumpa crepe yang sedap macam ni. Ni memang jahat. Syapalih punya jahat. Time aku jumpa crepe lembut. Selembut-lembutnya. Memang lembut. Aku pernah review crepe banyak kali dah. Tebal. Tapi yang ini, lillahi ta'ala aku cakap memang lembut. Aku bagi 8/10. Sedap. Kalau kau kata harga dia mahal tapi rasa dia berbaloi, Alhamdulillah bagi aku. Alhamdulillah. Aku puas hati lah. Dari Melaka aku datang, aku shoot pergi Kedah, aku main sini nak support dia. Okey. Baloi lah. Bagi aku baloi. Memang sedap.